dapat parcel daripada pin 22. Parcel ni ada banyak parcel lain-lain. So, dia sekalikan sekali. Mana? It's broken. Dah pecah. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Lama dah Ina tak buat video. But this time Ina kena buat. So, Ina dapat parcel daripada pin 22. Jom kita buka. This is like mana mama punya? Okay. This is first time Ina beli barang daripada Pinduoduo. Kalau korang nak tahu, Pinduoduo is like macam apps. Sama macam Taobao, sama macam Shopee, sama macam Lazada. But it's cheap. But it's cheap. So jom kita tengok apa Ina beli. Alhamdulillah. So jom kita buka dalam parcel ni. Dia balut tadi tu. Ada banyak lagi parcel lain. Parcel? Parcel lah ni lah. Parcel je. Oh, yang mana-mana tu? Nampak ni? Dalam satu parcel besar ni. Oh, my God! Oh my God! Look at that korang. So dalam satu parcel ni ada banyak parcel lain-lain. So dia sekalikan sekali. Mana? So this is the first one. Barang yang nak beli adalah yang ni. This one. Tengok apa yang nak dapat. Look at that! Oh my God! It's broken. It's broken. Dah pecah. So it's broken. So Apa tu dah pecah? dah pecah. But we can fix this. I mean, but yeah, dia punya parcel is not very secure. Dia letak dalam parcel macam tu je. And the plastic is a bit soft. Tapi boleh fix lah. Okay. Tapi dia pecah. Tapi comel. Tapi comelnya. We can fix it. Okay. Yang penting comel korang. It's like macam berus jamban. But it's cute. Okay. Nanti kita betulkan. Boleh je betulkan ni. Tak ada apa pun. Murah. You guys guess like berapa ringgit. It's cheap. Macam bunganya. No. It's cherry. This is cherry sayang. Satu yang tu barang first. Ni barang second. So barang yang nak beli adalah yang ni. Kita tengok. Okay. Alright. So this is like the sponge. Yang ni kalau korang nak pakai foundation ke apa. Okay. You guys need this sponge. And nak beli banyak gila. Okay. Dalam satu ni ada banyak. Biasanya nak beli kat Eco Shop. But Pinduoduo is much cheaper. Ni untuk pipi. Tengok. Tengok. Lembut tak? Sini tak nampak. Lembut tak? Lembut. Macam tu. Kita pakai makeup. Makeup ke? Macam tu. Tak adalah makeup. Mama tunjuk je. Item yang Ina beli adalah yang ni. Okay. Let's see. Titi. Tada! So this is like macam makeup. Yang ni like macam is a like pencil for contouring. So like macam you do like this. And then like this. Aku pula nak blend this. Habis dah hidung aku. Okay, so you do like this. Tak apa. Untuk like macam cantikkan kita. Cantik tak Mama? Cantik. Cantik? Macam ni cantik dah? Cantik tak? Sinilah tak nampak kat sini. Macam ni dah cantik ke Mama? Tak nampak sini. Awak duduk sini. Okay, Mama cantik tak? Betul. Cantik tak ni? Dah cantik dah? Tapi nampak cantik ke? Nampak cantik sikit? Nanti kita kena blend kan? Tada! Nanti cantik tu. Kan? Kan? Harga? Tak. Ni kena kat hidung kat sini. Mama terbeli dua sayang. Memang saja beli dua kot. I don't know why I bought tu. So it's like actually it's a contouring pencil. It's a contouring. Next! So barangnya adalah yang ni. Bukan.
Barangnya adalah yang ni. And then yang ni adalah barang yang Ina dapat. Ni Mama beli 2 warna sayang. Sepatutnya 2 warna Mama dapat. Tapi Mama dapat dua-dua warna biru. Tapi ni adalah berus tandas. Kenapa ada 2? Mama nak letak kat bilik ayah, abang dan kakak. Oh, ni. Yang tu bilik air Mama. Tapi sepatutnya warna dia lain-lain. Tapi sekarang warna dia sama. Okay, so brush dia macam ni. Okay. Senanglah nak cuci yang kat tepi-tepi tu. And then dia ada bagi pelekat ni. So korang tak payah nak tembuk dinding. Korang just letak macam ni je kat dinding. And korang like macam let me show you guys. Okay, letak macam ni. And then like ini masukkan daripada tepi. Macam tu. Sorry sayang. So dia like macam kucing. Macam okay, ni macam ni korang letak dekat dalam bilik air. Comel kan? Comel? Okay, so ada dua. Patutnya ada 2 warna lain-lain macam ni. Next item. Dadah. Tengok. Is a makeup palette. Is a makeup palette korang. Ina beli this one. Sini sayang, duduk. Duduk. Sit down. Okay. Alright. Sebelum. Sekejap. Okay. Ni benda dia. And then dia ada like macam buku. Nampak tu? Okay. Pretty little. Oh, look at that. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Cereda. So dia ada warna ni. Oh my god. Look at that. So kalau Ina nak pergi, nanti nak pergi mana-mana, Ina just pakai yang ni je lah. Tak payah nak bawa the whole thingy kan. So kita try. Pigmented. Okay, it's pigmented. Janganlah main sayang. Okay, so look at it's good. It's good. Habis muka aku. Ini kita try yang ni pula. Kita try warna brown. Comelnya. Comel. Terima kasih. Mama ke comel, benda ni yang comel. Wah. Oh, terima kasih. Kita try warna yang pekat ni pula. Ni orang tak nampak, tengok tu orang tak nampak. Edit duduk sini, orang tak nampak. Kita try nak warna apa? Nak try warna apa? Warna merah. Try ambil warna merah, letak kat Mama sikit. Sikit je pegang. Okay. Okay, letak kat Mama punya pipi. Okay, cantik tak? Okay. Cantik tak Mama? Cantik. Tapi kena ada lagi satu kat sini. Kena ada lagi satu kat sini. Okay, letaklah. Okay. Oh, lawa lah tu. Dia comel. Okay, it's pigmented. Macam mana tu? Teka harga dia. Harga dia murah. Ada banyak. Ada 3. Ada banyaknya. Ada 3. So yang bawah sekali dia untuk korang buat contouring. And then like macam ada blusher. And then like ada glitter sekali. Next item. So barang yang nak beli yang ni. And yang Ina dapat adalah this is another makeup palette. Ada. Warna-warni ya. Oh my god. Warna-warni ya. Yeah. Warna-warni. Warna-warni. Kena warna-warni. Ni. So dia ada juga ada glitter. So glitters ni usually like macam you can like scoop it. Like and then kena like macam tu. Nampak? Yang tak ada hidung sikit. Bagi Mama buat dulu. Pikachu! Tak apa-apa. Next item is this. Abaikan So you nak beli yang ni. This is what I got. Okay, another makeup. Eric! Lagi satu! Banyaknya Mama beli.
yang Mama beli sayang? Mama dah kenapa? Cacadah. Wih. Sama je. So, Ni itulah. kecil. Ni banyak. Itulah sama je. Semua pigmented juga rasanya. Sama je. Ni kecil, tu kecil. So this one. Itu you besar. Sama je semua pigmented. Tengok sama je. Like macam if korang beli, you will get the you know the same result. Like, you know all the colours is very pigmented. Okay. And then like macam you can see. Yap. Macam mana ni? Macam ni pula. Ya. Kalau buatkan Hungga. dua-dua. Kalau buat dua-dua, kekei. Eri nak juga? Satu je. Eri nak warna, Mama buat warna biru. Biru dan Dengan merah. warna merah. Merah. Ni? Okay. Warna biru dengan merah. Kat mana? Kat sini. Dekat hidung. Ya. Tengok. Satu merah, ni biru. Cepat. Tengok. Kat depan. Wah! Macam apa? Next item is... Tak payahlah cuci. Cuci. Next item is this one. Nanti Mama cucikan. Nanti lagi teruk. Next one is this. Tolong. It's a white pencil. Cucu. It's a white pencil. Okay, so yang ni nak dekat sikit. Boleh sayang? It's not really come out. Boleh kot. Sekejap. Boleh. Dah, boleh padam dah. So, ya. Ada sikit. Ada sikit. Macam tu. Ah. Hmm? Biarlah, nanti lagi teruk. Okay. Next item is... Oh, bobo. Nak beli yang ni. Apa tu? Dan yang ni yang Ina dapat. Mana tu? Itu apa? Tak tahu. Oh, mana ni lagi? Nak kena buka. So, yang ni yang Ina beli. Apa ni? Mana ni lagi nak buka? Apa ni sayang? Oh, okay. Yang ni Ina beli for someone. I want to give like a gift. What is? This is so cool. Look at that. It's like macam Harry Potter punya wand. And it's a makeup brush. And I want to give it to my friends. Dia berat dan dia macam elok gila. Okay. Okay, nak letak balik. Ini barang yang nak beli. And then yang ini nak dapat. Apa sayang? This is the skirt. Oh my god. Oh my god. This skirt is so cheap. Oh, look at that fabric. Sekejap. Mama nak kena pusing ke sana. Mana okey ke? Okey. Okay. Yang ni. Oh, this is nice. Wow. Cantik. Pakai dengan, pakai dengan boots and black top. It's nice. Oh, look at that. Mama suka gila. Mama suka sangat yang ni. Nah, cuba rasa. Jujurnya. Jejuknya. Next item is, this is your apa yang nak beli and then this is what I got. Baju. Baju apa ni? Baju. It's a cosplay outfit. Kita koyak sayang. Ya. Aku tak apa. It's a cosplay outfit. So, yang ni adalah baju Tamamo Cross. Nama Marcus. Dekat pintu 2 sangat murah. So, Ina beli dekat sini. And Wow. the fabric is nice. Macam apa Gigi? Ya, ada Kita Z. buka. Ni Mama beli size M. But nampak macam kecil. Pecah tu. Nice you. Tapi kena ada suara. Kena ada suara. Ada, Mama ada seluar dia sekali. Ada seluar dia sekali. Tengok seluar dia. Come. Risau dia tak ada seluar. Sikit. Yang pekat. Apa ni? Tak apa? Dadah. So ni seluar dia. Seluar dia actually 3/4 tapi kalau nak pakai dia akan jadi seluar panjang lah. Confirm punya. Okay. And ni dia punya glove.
Yang tu tak ada apa lah sayang. Tu sama. Oh. So ni glove dia. Glove dia one size je. Okay. Nanti nak try lah. Kemudian next item is, habislah muka aku. Korang hurrylah. Adalah. Next item, this is the last one. So this is the item and this is like what I got. This is the shoe. The shoe of Tamamoku. Oh my god, it's nice! Wow. Whoa, look at that. Mama. Juga. Wee, it's nice. Mama dapat juga. Mama boleh pakai nanti premier. Ada premier apa Uma Musume, so I'm gonna like macam cosplay as her. Macam suka benda tu. Okay, itu je. Thank you so much and I really hope to see you guys again in my next video. Bye. Semua link dah ada letak dekat bawah.